Okay, Assalamualaikum guys. Alright, sekarang kita berada di Hospital UiTM. Kita ada kes mangsa bibir dia tersepit dengan ketik buku. Tak pasti macam mana. Ataupun jom kita tengok sekejap lagi macam mana. Mana? Kecemasan lah? Dah azan dah Isya. Mesin misai. Misai. Tapi dia untuk ada misai ke? Bibir bawah kena? Bibir atas. Bibir atas. Dia dah kena kulit lah, dah kena isi lah. Ya. Dia dah alat untuk dia buka macam mana pasti. Ada sampel tak yang macam ni? Nak tengok dia punya fungsi tu. Kalau ada Borak-borak dengan mak dia. Tempel lekat. ada tak? Dia ni macam ada sakit. Tak ada video kan? Macam ada. Berat dia 23.25. Macam tu je. Oh, ketik buku. Dia masuk Dia asah ke apa? dia macam ada pengasah tu dalam tu. Oh, bukan dia potong, dia asah Dia lah. macam asah. Ni macam mana macam ni? Yang sama macam ni dah. Benda ni terkapit ni. Pisau dia. Ada pisau lah. Macam pisau yang pisau terima. Betul. Pisau halus. Asah habis. Pisau sini dah cabut game dia. Bateri dia built-in kan? Ada built-in, cuba kita offkan switch ni. Kita off switch ni. Dia kata on lah. Dia tekan baru dia jalan. Dia kata on. On nanti saya in bateri dia. Takut kita buat tersangkut tak on. Kita kena buka daripada sini. Pecahkan lah. Masuk jalan kaki. Dia charge lah. Charge. Ya. Dah masuk lah, dia masuk ubat. Tuan, saya minta izin record boleh? Nanti saya ada masuk YouTube, TikTok, tapi saya kabur lah muka nanti. Macam grinder. Grinder. Dia pusing lah. Dia macam yang gosok-gosok gitu. Dia mesti ada ray dia. Habis sampai dekat ray ni kau. Dia kan Bateri dah kat mana? Switch dia ni, kita kena ni lah, hati-hati dekat switch dia ni lah. Charger tu. Ada ke bateri? ini dah off kan? Dah off kan? Dah off, cuma button on off dekat sini. Jadi dia button dia buat tekan. Tekan ke tolak? Tekan. Tekan sekali je lah. Tekan sekali je. Kena pegang macam hati-hati. Ini untuk nak keluar. Kawan ni pasti dia pakai mekanisme dia. Macam mana? Amplifier kan kau nak kan? Amplifier kan kau nak kan? Macam mana ni? Ni. Saya
Allah, yang ni lah macam mana ni? Ini. So dia update dia. Kau tak boleh pusingin bang. Sekejap. Mana ni? Sekejap. Okey, okey, okey. Dia tengok benda ni kalau dia orang kalau dia orang belum. Terima kasih. Selamat puasa. Barang dia orang pada ambil. Tengok blade dia kejap. Tu. Okey. Blade mana? Tak tahu lah. Dia punya belakang tu. Itu isi dia lah tu kan? Tu lah rasanya isi-isi dia, darah-darah dia. Okey lah. InsyaAllah selesai lah. Boleh. Tahu dia dah datang. Jauh depan tu. Dia punya. Glove tak buka lagi. Okey, ni pun kita. Okey, sama. Gimana? Dah, sikit tuan. Terima kasih banyak WhatsApp dekat Baik datang 10 minit kot. 10 minit nak dulu. Aku WhatsApp dekat tuan Ahmad. Tak, ibu makan dulu kata, orang ni makan kot. Lepas tu saya call balik. Alhamdulillah selesai. Gelap kat muka. Kacau. Aduh, AI. Ya dulu AI tu. Macam lah kita tadi. Alhamdulillah selesai lah. Jom. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai. Alhamdulillah selesai lah. Kes pengepit ke pengisar? Kes pengisar trimmer, okey. Trimmer kuku trimmer kuku elektronik yang tersepit pada bibir kanak-kanak. So tengok tadi mungkin kanak-kanak tu dia mungkin yalah budak kan, terletak kat bibir ke serta on. Kemudian sangkut kat bibir dia punya dia punya pengisar tu sangkut kat bibir dia. So termakanlah kulit adik tu tadi. So dia pergi hospital, ayah dia bawa pergi hospital. Doktor tengok dan doktor tak boleh nak pecahkan lah barang elektronik tu tadi. Jadi doktor panggil kita untuk bantu untuk pecahkan, dan kita tengok perlu dipecahkan dululah, pecahkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita tengok dekat bilah dia tu macam mana nak keluarkan tanpa merosakkan lebih kulit dia. Jadi bila kita dah pecah-pecahkan, kita ada bateri tadi. Bateri tu pun satu halangan yang inilah bahaya jugalah ya. Jadi kita dah once kita dah potong, kita dah tengok ada bateri kat dalam tu, belah tu kita boleh keluarkan baterinya. So bila dah keluar bateri, alhamdulillah kita potong sikit. Kemudian tinggal dia punya bilah sahaja. Dia tinggal bilah dia tadi. Kita dah tak boleh nak buat apalah. Boleh nak potong bilah tu, tapi besi tu nanti dia akan panas dan dia akan bakar bibir adik tu. Jadi doktor cakap tak apa, serahkan kepada pakar ni lah tadi. Lagi 2 orang tadi tu. So dia datang, dia tengok, dia potong teruslah bahagian kulit yang sangkut tu. Jadi kurang kerosakan yang dilakukan. So alhamdulillah selesai. InsyaAllah lah adik ni nanti semoga dipermudahkan urusan, dicepatkan sembuh tu InsyaAllah. Itulah bulan puasa ni banyak kes aneh-aneh ya. Kita hari tu gari, ni bibir
sepit dengan ni pula trimmer kuku ya. Trimmer kuku ni pun kita tak pernah tengok lagi. Ni first time lah saya tengok trimmer ni sebegini rupa kan. Selalu kita kepit kuku biasa je. Pun alhamdulillah selesai. InsyaAllah adik tu dipermudahkan urusan. Dan terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Macam biasa tengok lagi video kita yang lain. Banyak lagi video pelik-pelik kita. Selalu dapat video pelik. Dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.